Sebenarnya istilah Mandarin ni tak wujud dalam bahasa Cina tau. Mandarin ni adalah satu istilah yang diberikan kepada sebarang barang ke bahasa ke Cina oleh orang barat, dan dia ada kaitan dengan bahasa Melayu, menteri. Sebab apa, bila orang Portugal datang ke Asia, mereka sampai ke India dulu, lepas tu sampai Tanah Melayu. Di India pun ada kegunaan menteri. Di Tanah Melayu, di Melaka pun semua yang orang berkuasa dipanggil menteri lah. Okay. Perkataan menteri ni dijadikan satu tanda bila mereka nak berunding dengan orang tempatan. Siapa yang ada kuasa? Menteri-menteri lah. Ini telah direkodkan dalam buku-buku mereka. Bila mereka pergi ke Asia Timur, mereka berjumpa dengan orang di China. Dalam buku mereka juga mereka rekod, ini menteri ni kata ni, menteri ni bagi ini. Bila buku-buku ni, rekod-rekod ni dibawa balik ke Portugal, mereka ingat semua orang Asia dipanggil menteri. Dan sebab masa itu ada banyak barang yang dibawa balik dari negeri China. Jadi semua barang yang bawa balik dari negeri China, mereka kata, ini dari Mandarin, dari orang Mandarin. Menteri, tak tahulah kenapa lah, bila dia direkod, ditulis dalam bahasa lain, ejaan tak sama, dia menjadi Mandarin dalam English. Bukan saja dalam English, dalam bahasa lain Eropah pun ada banyak yang guna istilah ini. Semuanya diwujudkan sebab perkataan menteri. Dan untuk orang Cina ni sampai sekarang pun mereka tak faham kenapa bahasa kita dipanggil bahasa Mandarin untuk orang barat. Sebab dalam bahasa Cina, Mandarin tu Huayu, orang Malaysia panggil Huayu lah, orang Cina panggil Putonghua. Kalau Mandarin Orange, Juzi. Kalau Mandarin Porcelain, memang Taoci. Istilah Mandarin ni tak wujud di dalam bahasa Cina.